Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar? Okey, hari ini saya nak tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan cara bagaimana daripada akaun Gap kita nak keluarkan kepada kita nak zahirkan emas kita dalam bentuk cincin. Cincin ni. Alright, so saya akan guide tuan-tuan dan puan-puan satu persatu insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita dah pilih cincin kita akan lihat berapa gram yang ada. So, tuan-tuan lihat balik di akaun Gap tuan-tuan dan puan-puan, berapa gram yang tuan-tuan dan puan-puan ada di dalam akaun. Daripada sini, PG Jewel, staff PG Jewel akan bantu tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak ambil gambar pun saya segan. Okey. Mereka akan bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk deduct ataupun buat penolakan daripada akaun Gap. Akaun Gap ni dia akan deduct. So once mereka akan guide kita, kita akan scan, dapat THC akan pergi pada WhatsApp. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dah boleh bayar kos upah saja. Daripada situ akan ada confirmation lah kos upah tu berapa. Dapat yang tuan-tuan dan puan-puan. So daripada akaun Gap ini boleh juga dapat emas perhiasan berketulinan 999. Alright. Biar saya tunjukkan packaging dia macam mana. Okey, hasil dia apa yang tuan-tuan perolehi akan dapat macam ni lah. Alright. Dapat satu, tekan sign up. Saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan menabung emas di Public Gold. InsyaAllah. Captain Mahathir. Bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk saya bantu tuan-tuan dan puan-puan menabung emas di Public Gold, tekan sign up, isi detail yang diperlukan. Saya akan hubungi tuan-tuan dan puan-puan dalam masa 24 jam. Terima kasih.